Dia wali, ada wali yang mutasarrif, ada wali yang ghairu mutasarrif. Yang mutasarrif dia wafat, dia meninggal gitu bos. Ya, kalau yang mutasarrif walaupun dia dah balik atau nak izin dia keluar, boleh tasarruf. Ya. Setengah daripada Sidi Muhammad dan Darwi yang mengatakan akulah gurumu hidup dan matiku. Ada setengah wali dia baca kitab separuh, dia nak meninggal, dia pesan anak murid dia, besok apa tak ada kau datang kat kubur. Kat kubur dia jauh dah. Itu alam surri, dia saja khas. Itu semua ilmu tasar. Tuan Guru Haji Wahid dengan dia. Ya. Anak dia Ustaz Osman ke yang mana arwah dia kan, ketika dia mengajar di sekolah, muallim dah meninggal. Ya, dia tengah mengajar terpacak muallim kat depan. Ya. Apa dia kata, apa kau kerja? Dia cakap anak dia, aku suruh jaga madrasah lah. Ya. Dia diam lagi. Besok muallim datang lagi, terus dia resign tu. Dia letak jabatan, tunggu dia balik pondok, dia jaga pondok. Itu wali muntasar, dia boleh keluar. Alam hisinya itu semua amrullah, urusan Allah. Tak ada heran pun. Dan banyak majlis zikir dia orang datang biasa. Ya, bahkan majlis tawajuh tu majlis dia orang, dia datang. Bagi ahli mukasyafah dia nampak.